Rupanya dia ambil kerja makcik, yang makcik dah tolong dia buat, dia claim depan bos, dia yang buat. Tuan-tuan perempuan pernah alami tak situasi macam ni? Ke pernah dengar-dengar? Maksudnya kita dah buat, orang lain ambil kerja tu, dia claim tu dia buat. Sounds familiar? Satu lagi, bukan takat dia claim tu kerja dia, dia siap bagi tahu makcik leha tu tak buat kerja pun. Saya buat. Wah, padahal aku yang buat ni. Kedua, ini orang-orang yang hanya depan bos saja rajin. Tapi belakang bos, inilah manusia munafik. Depan bos tiba-tiba banyak kerja. Tuan-tuan tahu tak cara macam mana nak nampak busy kat tempat kerja? Tuan-tuan kena jalan laju sikit. Okey, aku rasa macam mana? Okey, lepas tu, okey. Tuan-tuan, saya ada buat apa-apa tak? Kerja apa-apa tak? Tak ada, saya hanya jalan laju je. So, nampaklah macam busy. So, tuan-tuan, kawan-kawan makcik tu, semua orang naik pangkat, naik gaji sebab depan bos, dia pandai kipas bos, dia pandai aircon bos. Tapi belakang tak buat kerja. Inilah orang yang tanggung dan cuci semua taik-taik dia orang ni sebab tak buat kerja. So makcik tu jadi geram. Dan pengorbanan makcik hampir 30 tahun dekat sini langsung tak dihargai oleh company. Rasa macam makcik ni lah paling teruk. Tapi tak apa, makcik ni kerja ikhlas juga sebab semata-mata makcik ni ibu tunggal, suami dah meninggal, nak besarkan 4 orang anak makcik. Dan kenapa makcik minggu depan nak berhenti? Sebab anak makcik yang keempat bawa balik habis belajar. So makcik dah tak ada reason untuk stay kat sini lagi. Dan jangan pujuk-pujuk lagi makcik tu kerja kat sini. That's it.